guys, hari ni Wan nak tunjuk untuk kita orang punya item terbaru iaitu emergency blanket dan emergency raincoat tau. So korang boleh tengok video ni sampai habis. Korang nak tahu untuk kita orang punya emergency blanket ni dia punya sizing panjang adalah 210 dan kelebarannya hanya 190 tau. Dan untuk dia punya warna, dia mempunyai warna silver sahaja. Kalau korang beli untuk kita orang punya blanket ni, dia akan beri protect 90% dekat kita orang punya badan tau. Kalau korang beli untuk kita orang punya blanket ni, dia memang tahan lasak tau dan dia 100% waterproof. Dan lagi satu, kalau korang nak pergi hiking ke ataupun korang nak pergi camping, memang sesuai untuk pakai dengan kita orang punya blanket ni tau. Pada yang ni adalah dengan kita orang punya emergency raincoat tau. So siapa yang kat sini nak pergi hiking tapi takut hujan, korang boleh pakai tau. Dan kalau korang beli untuk kita orang punya emergency raincoat ni, jangan risau, dia boleh jadikan sebagai survival sleeping bag tau sebab warna dia memang terang. Kalau korang beli, dia hanya ada untuk warna orange sahaja tau. Korang beli untuk dia punya sizing, dia punya size adalah 130 kali dengan 100 cm sahaja tau. Jangan risau kalau korang beli, dia mempunyai hoodie dekat bahagian atas. Dia mempunyai dua lapisan iaitu orange dan silver tau. Untuk orange, untuk heat retention, untuk mengekalkan suhu badan korang tau. Kalau juga sepakai untuk kita orang punya raincoat. Ni adalah untuk bahagian silver tau. Untuk bahagian silver ni dia reflect balik cahaya tau. So kalau korang hilang pun waktu malam, mudahlah orang nak cari. So kalau korang yang mana belum ada lagi blanket emergency ataupun raincoat emergency, korang boleh dapatkan sekarang dekat Black Kuning tau. Bye!